CIA panggil dia Big Nose. Big Nose. Big Nose. Dia ni pengesan jejak paling hebat di tanah Melayu. Maksudnya bila dia lalu kawasan tu dia dah tahu dah berapa orang komunis, lalu waktu mana dan di mana lokasi mereka. Walaupun selepas hujan. Selalunya kalau selepas hujan ni orang hilang jejak. Dia tak ada. Dia akan bagi lokasi tu tepat tentera masuk. Big Nose. CIA panggil dia Big Nose. Kira dia diiktiraf oleh SAS British, komando British, memang diiktiraf yang Snowy Prak ni one of the silent killer elite tanah Melayu. Dia tak ada kot noh, meninggal dah kot noh. Dia meninggal dah. Lama dah kan. Apot AKA Saat. Dia Big Nose ni hidung besar. Hidung besar maksudnya dia boleh bau. Apa di taman pun dia boleh bau. Tu salah satu cerita tentang Snowy Prak. Snowy Prak lah noh. So ada yang tanya dalam live kan? Depa tanya, lepas tu depa tanya siapa abang Cok ni sampai boleh tahu banyak tahu tentang peperangan sejarah ni tu, kena cerita lain kali kot. Yang tu cerita lain kali. Dia kena follow part 2 kot macam. Dia kena follow part 2 lah. Part 2 ke part 3 kan. Ni adalah mukadimah lah. Mukadimah. Sebenarnya Mancok dia boleh cerita yalah kalau apa nak tahu sejarah tempat, sejarah peperangan sikit ni, lepas tu sejarah Masuri, sejarah Langkawi, sejarah perang musuh fisik. Dia sebenarnya aku bukannya pengkaji sejarah, bukannya profesor, tapi baru ni pun profesor pun juga ada sembang tanya sebab tengok akunya video pasal cerita tentang sejarah Kedah. Lepas tu profesor daripada ni adalah seorang dia jumpa tengok nak cerita sejarah, lepas tu cerita sejarah Kedah, lepas tu cerita tentang salah silah Sultan Kedah. InsyaAllah dekat mana yang boleh kita cerita lah. Apa kita bukan pengkaji, bukan profesor, kita hanya sekadar perkongsian. So hari ini kita berkongsi sedikit sebanyak tentang Snowy Prak. Jadi orang tahu tidak ada dengar apa benda Snowy Prak. Kesian kat depa tu jadi. Baru ni pun ada puak semai, dia kahwin dengan orang sini, lepas tu dia mai kerja, dia mai buat part time tempat aku. Jadi hari pertama mai tu dia tak mau bercakap. Aku duk heran jadi bisu ke apa. Tapi bila tanya-tanya bang, dia kata saya malu bercakap sebab orang kata saya mundur. Jadi macam Indun lah pula dah. Saya mundur bang, dia macam cakap sabar. Sebab apa? Dia malu nak malu, dia orang asli. Dia orang asli kata dengan saya jangan malu. Saya tahu sejarah kamu. Tanya-tanya dia puak semai. Puak semai ni adalah puak Snowy Prak. Yang kebanyakannya dalam 70% adalah dia pada Snowy Prak. Jadi kata saya tahu sejarah kamu. Ya dia tahu, dia tak pahlawan Snowy Prak. Maksudnya di sini saya tidak menganggap kamu orang asli. Kamu adalah puak pribumi. Banyak ilmu-ilmu yang kita belajar daripada orang asli. Depa pun memang bantu Malaysia mendapat kemerdekaan tu. Untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi kalau kita tengok depa ni pun terlibat. Janganlah kita pandang rendah pada depa. Jangan pandang rendah. Dia buat part time itu dia kata dengan saya jangan. Saya kira memang respect you all. You adalah tulang belakang kemerdekaan. Depa pun terlibat kalau hangpa tengok dalam rundingan baling dengan apa Samsia Fakir, Cimping, apa Rashid Maidin. Rundingan depa terlibat tau dalam rundingan baling. Rundingan kemerdekaan apa semua. Puak pribumi. Kita jangan gelak kat depa. Jangan tengok anak depa abut renting-renting kepada kata anak asli lah apalah. Jangan. Kita kalau boleh janganlah benda-benda macam tu. Sebab tu kerajaan dia buat kerajaan dia buat tu bukan apa nama unit orang asli apa semua. Jadi jasa depa banyak. Itulah. Banyak. Tu salah satu dia. Banyak kalau lagi. Tak kerana depa pun kita nak dapat kemerdekaan pun payah nak lawan orang kata kan. Payah. Depa punya unit pun hebat. Unit depa memang hebat. Dia consider macam tentera elit tanah Melayu pada masa tu. Cantik lah. So setakat tu dulu kot noh. Setakat tu dulu kalau hangpa nak dengar lagi part tu lah. Kalau kata apa nak dengar sejarah apa lagi hangpa boleh komen. Boleh komen tengok. Berminat tak dengan topik sejarah ni? Yang ni salah sejarah apa hangpa boleh komen. Sama ada okey lepas ni nak sejarah Masuri ke, sejarah perang musuh fisik ke, siapa pahlawan di Langkawi ni ke apa ke, insya-Allah yang mana kita tahu kita cerita. Ia berdasarkan pengalaman satulah, lepas tu turunnya cerita-cerita antara orang-orang. Cerita macam contoh di Langkawi ni dia ada banyak versi. Cerita Masuri pun ada banyak versi. Jadi Bancok dia boleh bercerita mengikut beberapa versi. Ataupun dia panggil inskripsi sejarah lama. Kan. Jadi yang puak
Senoi Perak Port orang asli ni depa ni memang unik. Sebab apa, aku pernah berurusan dengan depa. Aku biasa duduk dengan depa pasal dulu. Jadi kita tahu macam mana depa ni. Ilmu-ilmu depa memang dahsyat lah. Tapi So Muhammad Zaid nak dengar cerita Masuri dari galur mana, insya-Allah nanti itu dalam topik yang seterusnya. Kemudian Syikin, saya minat sejarah, SPM dapat A. Okey. Terbaik lah Syikin. Aku pun SPM A. Okey macam terima kasih untuk cover sejarah Senoi Perak hari ni. Nanti kita akan ni lagi. So kepada follower saya, jangan lupa like, komen dan share, follow. Dan kalau nak follow Mancok pun, dia ada TikTok dia sendiri, iaitu Tok Sukun Official. Nah, siapa nak follow Mancok, lepas tu hampa tulis komen dalam tu apa yang hampa nak, nanti aku akan Tok Sukun Official. Tapi video ni akan diupload dekat Cik D dan Langkawi. Kalau kata hampa berminat lagi, tolong komen lah. Kami berminat untuk mendengar lagi sejarah-sejarah. Itu baru intro. Itu baru intro video yang pertama. Assalamualaikum. Mini love Mancok. Mini love. Ini mana aku tak nampak. Aku tak nampak. Big love. Okey, bye. Assalamualaikum.